ialah tentang kestabilan politik itu sendiri. Harus diingat, dalam kerajaan ada sekarang ini, kerajaan BN dan PH. Dalam exco saya itu ada 7 orang PH. Dalam 7 orang PH itu ada 4 orang DAP, 2 PKR, 1 amanah. Hanya ada 3 orang exco BN, exco UMNO, MB seorang. Okay. Ramai orang kata tak lama akan berlakulah pergaduhan. Tapi saya bersyukur sebab tak ada masalah. Ada berlaku perbezaan pendapat, itu biasa. Tapi akhirnya kita setuju. Kita setuju, putus jalan, tak ada masalah. So, kestabilan politik. Daripada parti yang berbeza, yang pernah bermusuhan, kita letakkan kepentingan negeri, kepentingan rakyat dulu. Bukan kepentingan politik masing-masing. So, kestabilan politik. Kalau berantakan antara exco dengan exco dengan MB, of course, exco tak boleh buat mesyuarat. Tak ada mesyuarat, tak ada duit lah. So, bila tanya tadi bagaimana kita boleh dapat duit, duit datang daripada kertas exco itu. Sebab itu, kestabilan politik paling penting, dan saya ucap terima kasih kepada pegawai kerajaan kerana kita dapat bermesyuarat seperti mana biasa. Itu paling penting sekali lah. Yang kedua, saya bersyukur dan berterima kasih sebab ketua jabatan, yang di ketua Datuk SS, Datuk Pegawai Penasihat Undang-Undang, Datuk Pegawai Keuangan Negeri dan semua ni, DO ni, di bawah pengarah PTG, mereka ni adalah pegawai-pegawai yang bertanggungjawab untuk pungut cukai. Cukai tanah, semua ni. Mereka efisien. Tak cukup tunggu di pejabat. Now kita sediakan van bergerak. Okay? So, bila orang bayar cukai, kita permudahkan. Ada setengahnya bukan tak nak bayar tapi susah. Kita permudahkan dia. Boleh bayar online, e-tanah, boleh bayar di kaunter dan boleh bayar pada van bergerak. So, kecekapan, kemahiran ini membantu untuk kita dapat hasil yang banyak. Termasuklah beberapa dipanggil hasil baru berkaitan dengan NRREE, berkaitan dengan hasil bumi, berkaitan dengan pasir, berkaitan dengan silika, dengan batu, dengan kuari. Semua itu adalah sumber ke kerajaan negeri. So, yang pertama, kita telus. Yang mohon, ikut prosedur, dia berhak dapat. Dia dapat. Dan dia bayar royalty. Kalau batu pasir, dia bayar royalty. Okay? Jadi, semua orang dapat. Kerana itu, dari tahun ke tahun, kita dapat pertambahan cukai, pungutan cukai. Jadi dengan sendirinya dia menambah peluang untuk kita membentangkan bajet lebih besar. Menariknya pula ialah berlaku pada setiap tahun, iaitu ada duit yang masuk melebihi daripada yang kita jangka. Itulah akhirnya menjadikan bajet itu surplus pada setiap hujung tahun. Itu benda yang berlaku dan saya harap dia akan dapat diteruskan. Maaf cakaplah kerana saya sedikit ada pengalaman menjadi adun biasa dan saya tahulah di mana yang kita boleh dapat pungutan ataupun lebihan wang, dan kita pun tidak boros. Tidak boros. Kita berbelanja pada keperluan. COVID-19 mengajar kita supaya kita berbelanja jika ada keperluan. Okay, bukan kerana ada duit. Kalau ada keperluan tapi tak ada duit, kita bersabar dulu. Jangan pinjam. Pinjam kena bayar. Okay? Jadi sebab itu saya pernah pada masa COVID tu menjadi menteri besar yang potong bajet. Potong kerana kita tak nak orang selepas saya menanggung hutang itu. Sekarang kita alhamdulillah setiap awal tahun dan setiap tahun malahan kita boleh bagi BKK, orang kata bonus lah. 2 bulan gaji kepada kaki tangan kerajaan. Itu adalah gambaran bagaimana makmurnya Perak. Alhamdulillah.